Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, untuk video kali ini aku akan berkayak fishing and camping di Pangko, di pantai Teluk Rimau. Untuk trip kali ini aku berdua saja bersama Syam Frugal Outdoor. Okey, macam biasa hari ini mencari ikan untuk dibuat lauk. Okey, untuk trip kali ni aku akan berkayak fishing and camping selama 3 hari 2 malam. Okey, cuaca pada pagi ni alhamdulillah cantik, alun okey, angin pun okey. Tapi ada satu masalah lah, dekat kayak Syam ada masalah sikit, rada dia bermasalah, rada belakang. Jadi dia terpaksa menggunakan pedal tangan lah untuk mengawal kiri dan kanan kayak. Tapi aku tanya dia macam mana, dia kata tak apa, boleh proceed je mancing. Cuma itulah, bila rada ni tak berfungsi, akan memberi sedikit masalah lah untuk memancing. Kena kawal kiri dan kanan menggunakan pedal tangan. Okey, tapi kita tengok macam mana nanti. Bila sampai di darat nanti aku akan try tengok boleh buka ke tak, untuk check balik dia punya rada. Okey, dan tanpa membuang masa lagi, kita jumpa di spot memancing. Okey. Okey guys, aku dah sampai di rumah api Tanjung Terengganu, Pangko. Okey, kau nampak depan aku ni, tu rumah api. Okey, aku hari ni menggunakan jig. Okey, ini jig yang aku gunakan, jig si curut dengan assist hook saiz 14. Okey, aku akan selang-seli lah menggunakan udang. Jadi kita tengok kat hari ni macam mana hasil. Air nampak cantik, jernih kat Pangko ni. Tengoklah, harap-harap ikan makan lah. Tak tahu apa guys, naik tu naik, tapi tak tahu apa, sangkut barang ni. Ada barang ni. Tengok, macam pukat pun ada. Pukat guys, pukat. Pukat. Pukat guys, pukat. Alhamdulillah guys, dapat sotong. Kurita. Okey, dapat kurita. Okey, boleh buat umpan. Okey. Okey guys, kurita yang kedua guys. Kurita yang kedua pakai jig. Okey. Strike, strike. Strike. Kerapu slipper guys. Kerapu slipper. Kecil sangat, lepas balik lah. Okey. Okey guys, aku sudah sampai di Teluk Rimau, Pangko. Okey, sekarang ni pukul 1 tengah hari.
Okey, nampaknya belum ada hasil lagi. Tadi pun aku dapat ikan kerapu slipper, tapi kecil sangat lah, aku lupa balik. Okey, okey guys, nampaknya angin agak kuat lah. Angin agak kuat petang ni. Sekarang ni dalam pukul 4 lebih. Jadi aku masih tak turun lagi. Macam tak boleh turun lagi. Okey, jadi aku dengan Syam, kami fikir nak ubah spot. Tengok petang ni macam mana. Kalau masih tadi kan kami akan tukar spot lah. Tapi memang cuaca hari ni memang arus dan angin agak kuat lah. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, untuk hari kedua ni aku dan Syam, kami tukar lokasi daripada Pangkor ke Pulau Talang. Jadi itulah, seperti yang aku cakap semalam, Pangkor memang tak boleh mancing lah sekarang ni. Angin kuat, alun pun agak kuat. Disebabkan tu aku dan Syam semalam kami sampai di lokasi lancor dalam pukul 8 malam. Kami kemas-kemas dan malam tadi kami tidur di Teluk Senangin. Untuk hari ini, cuaca pagi ni alhamdulillah cantik. Sekarang ni pukul 9.30 pagi. Aku dan Syam dah selamat kemas-kemas. Okey, harap-harap adikanlah untuk hari ni. Tanpa membuang masa lagi, kita jumpa di spot memancing. Okey. Okey, aku dah set dah barang-barang kayak aku. Agak letih jugalah kalau tukar lokasi ni. Kena angkat dan bawa turun kayak, kemas balik semua. Okey, ini kayak Syam. Okey. Syam pun dah ready. Okey. Angin okey, alun pun okey. Okey guys. Tu. Pulau Talang. Jadi malam ni aku bercamping di Pulau Talang lah. Esok baru aku balik. Jadi untuk hari ni, air aku tengok cantik, hijau. Harap-harap adalah hasil. Okey, kita jumpa di spot memancing. Strike guys, strike. Dia nak haut, tapi macam senang ni. Alhamdulillah guys, senangin. Alhamdulillah, senangin guys. Okay, first strike ikan senangin.
Alhamdulillah. Okay guys, senangin guys. Alhamdulillah. First strike senangin. Di Pulau Talang. Okay, ada lauk lah untuk malam ni. Okay. Okay, apa guys? Kerong kot. Kerong ni. Gelama guys, gelama. Strike. Oh, macam senangin je. Rasa senangin kot. Oh. Senangin. Tarikan ni senangin. Oh. Gelama guys. Gelama besar. Ingat guys, senangin. Punya gelama guys. Okay, ni gelama guys. Besar juga gelama ni. Okay, senangin. Punya gelama. Okay. Strike. Apa ni? Oh. Macam kerapu je. Ikan bolos. Ikan bolos guys, ikan bolos. Sangkut kat perut. Strike. Oh, ni. Boleh saiz okey. Dekat apa ni? Tak tahu nak kata ni. Senangnya ni je. Double strike guys. Alhamdulillah. Double strike. Nak jenahak dengan ikan gelama guys. Aduh, double strike. Tengok tu. Alhamdulillah. Oh, gelama saiz guys. Besar gelama dia. Ni anak jenahak. Dua mata guys, lekat. Okey. Strike. Oh, macam apa ni? Kerapu guys, alhamdulillah. Kerapu, alhamdulillah. Okey. Saiz sedap lah guys. Saiz boleh lah asal ni. Okey. Okey guys, anak kerapu guys. Boleh lah saya ni untuk goreng-goreng. Okey. Okey guys. Jam menunjukkan pukul 4 petang. Jadi
aku rasa setakat ni dulu memancing untuk hari ni. Petang sekarang tengok macam mana keadaan. Kalau cuaca okey, aku akan turun mancing sekejap. Aku dah sampai di Pulau Talang, di nak mendarat, nak solat dan berehat sekejap dan pasang hammock. Okey, Syam dah mendarat dah. Okey, ikan terakhir aku dapat ni ikan anak kerapu lah. Alhamdulillah, ada juga dah dapat ikan. Okey, jadi kita mendarat dulu di Pulau Talang. Okey. Okey guys, camping untuk kali ni aku menggunakan fly sheet Kura Kuat, saiz 3.5 meter, darab 3.5 meter. Dan dalam ni aku menggunakan hammock Ticket to the Moon. Okey, ni hammock Ticket to the Moon dalam ni. Dan mosquito net ni jenama Kuito. Okey, jenama, okey, kat tengok sini, Kuito, dan saiz large. Maksudnya okey. Ini untuk kelambu lah. Kelambu dan hammock ni aku beli berasingan lah. Okey, ini hammock Ticket to the Moon. Okey. Dan aku masang flash ni bentuk A shape. Okey. Okey, kalau korang tengok ni sambungan dia. Okey, aku akan pasang macam ni lah. Maksudnya lagi senang lah kalau nak buka. Okey, dan tali terus pancang dia. Aku selit dia di celah antara ni lah, antara akar pokok. Ni akan membuatkan flash ni lagi kuat lah. Okey, inilah seberingkas setup flash sheet dan hammock untuk camping kali ni. Okey. Okey guys, nampaknya hujan dah turun. Jadi aku dan Syam kami masak bawah ni lah, bawah flash sheet lah. Flash sheet yang aku pasang petang tadi. Okey lah, flash sheet ni besar. Okey guys, angin agak kuat. Okey, aku dah pasang. Depan ni ada 3 lah, 3 pancang, belakang 3. Masih mampu bertahan lagi lah. Okey, dan angin agak kuat lah. Okey, ribut guys, ribut. Okey guys, ni makanan untuk malam ni. Sotong apa Sam? Sotong daun ke? Sotong daun. Sotong jarum Syam bawa daripada Rompin. Dan senangin goreng dan nasi lah. Alhamdulillah, boleh makan lagi walaupun ribut. Fly sheet ni mampu bertahan. Boleh makan, baik kita makan. Boleh makan, jadi kita makan dulu lah. Okey. Okey guys, menu untuk sarapan pagi ni kita orang makan nasi lemak ni sotong, sambal sotong. Panas molek. Okey, yang semalamnya panas. Okey, ni telur rebus. Okey, ini ikan semalam, ikan senangin. Okey. Okey, ni nasi lemak. Okey, nasi lemak.
Panas. Okey. Itu saja sarapan untuk pagi ni. Strike. Oh, macam senangin je. Oh, kerapu guys. Alhamdulillah. Kerapu. Baiklah saya ni. Okay, first strike guys, kerapu. Okay guys, anak kerapu guys. Bolehlah saya ni. Okay guys, kali ni aku menggunakan jig si curut 20 gram bersama assist hook ni lah. Assist hook yang dibuat oleh jig maker. Dia bagi sekali satu set lah. Jadi kita tengok macam mana hasil aku menggunakan jig curut ni. Okay. Strike. Oh. Tak tahu apa. Allah, putui. Aduh, lucu guys. Strike. Ikan apa tak tahu. Mana ikan kot. Ikan kerang guys. Kerang. Okay. Ikan kerang guys. Okay, apa balik lah. Okay guys, ini jig aku yang kedua. Aku guna warna ada color hijau, biru dengan hitam lah. Okay, jig ni jig 15 gram. Jadi kita tengok hasil dia macam mana. Okay. Strike guys. Okay. Ikan pasir guys. Okay. Dekat karang guys. Okay. Strike. Oh, anak kerapu guys. Anak kerapu. Jig, okay, jig hijau ni. Okay, apa boleh lah, kecil sangat. Okay. Strike. Oh, strike. Apa tak tahu guys.
Alhamdulillah guys. Baby GT. Alhamdulillah. Ini guys. Oh, baby GT. Sangkut dekat dia punya insang. Okay. Boleh ni, boleh. Saya sikan goreng guys. Okay. Okay guys, jam menunjukkan pukul 3 petang. Aku dah sampai di Sungai Batu. Okay. Alhamdulillah, trip berkait fishing and camping 3 hari 2 malam. Tapi 2 lokasi yang berbeza lah. Malam yang pertama aku bercamping di Teluk Senangin, dan malam kedua aku bercamping di Pulau Talang. Alhamdulillah semuanya selamat, walaupun malam tadi kena ribut. Okey. Dan hasil hari ni pun tak banyak. Anak GT dengan anak kerapu sahaja. Okey. Dan aku rasa setakat ni dulu video untuk kali ni. Kepada rakan-rakan yang menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. 73 Cheerio. Bye bye.